kita berada di Bumi Merapi. Bumi Merapi. Pagi di Jogja. Kita dah sampai dekat Bumi Merapi dan aku antara yang pertama korang sampai kat sini pagi-pagi. Pagi dah tengok binatang. Kau tengok aku ada kawan tu member seorang kat atas. Kian kau mau buat apa kat situ? Tapi semua tidur ke, semua tak nak gerak. Kau tengok. Tu ada nampak mata. Nampak mata dia tu. Sepatutnya bagi selimut sekali. Ni je yang bekerja, yang lain semua tidur. Selalu kita tengok alpaka putih kan. Hari ni kita jumpa member kita, alpaka hitam. Hai Rosie, how are you? Orang badan dia dah separuh, mana lagi separuh? Adakah dimakan ular tadi? Ishi pun pening, kenapa burung tu kat dinding? Dia melekat ke dia ada gam? Tolong bagi tahu aktiviti diorang ni, kenapa diorang macam tu? Tengok, ada orang. Dunia ni macam aku punya. Lepas ni kita nak lalu underground train. Tapi train dia tak ada. Tangan pun ke atas, tangan ke atas. Tunjuk langit. Okey, 1, 2, 3. Assalamualaikum Makcik Senah. Kami datang nak beraya. Assalamualaikum. Cik Senah tak ada kat rumah. Cik Senah pergi bercuti. Hai. Tamatlah kita lawatan sekolah di Bumi Merapi. Kita nak pergi mana lagi?